Kita diajarkan bahawa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. And in the Quran, it clearly mention the objective of penciptaan kepelbagaian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ini. It said clearly with the purpose of untuk kita saling mengenal di antara satu sama lain. Kepelbagaian kita ini sekiranya kita urus dengan baik, kita akan melahirkan suatu keunikan negara Malaysia yang jauh lebih baik daripada negara-negara lain yang ada dalam dunia ini. Walaupun ada cabaran, tapi dengan with the effort of everybody, and it's not just the government, but every people, each one of us, NGOs, NGI, will take part in an effort to have a proper nation building. Kita akan mencapai apa yang kita nak capai dalam negara kita.